Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Khadijah binti Azman, program nombor metrik A2094552 dari Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan hasil laporan individu daripada subjek pengantar hadis berkenaan kepentingan berzikir. Hadis yang akan saya terangkan ialah hadis daripada Sahih Bukhari, Kitab At-Tauhid nombor 6682. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan khafifatan 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maksudnya, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ada dua kalimat zikir yang ringan diucapkan di lidah tetapi besar pahalanya pada timbangan amal kebaikan dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang bermaksud Maha Suci Allah dengan memujinya dan Maha Suci Allah yang Maha Agung. Zikir yang ditekankan dalam hadis ini ialah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hikmah Rasulullah mendahulukan penyebutan dua kalimah yang memuji keagungan dan kesucian Allah ini adalah untuk membangkitkan rasa rindu di hati kita sebagai hamba Allah. Sekaligus dengan melaziminya di mulut, ia akan juga menyentuh di hati. Apabila hati kita hidup dengan zikir, hak dan batin dapat kita pisahkan. Terusnya, bahagian refleksi hadis yang terbahagi pada tiga pecahan, iaitu diri, keluarga dan masyarakat. Pertama ialah diri. Hadis ini mengajar setiap individu Muslim akan kepentingan berzikir kerana ia dapat membantu sentiasa mengingatkan kita kepada Allah, sekaligus ia membantu mengurangkan ataupun mengelakkan daripada terjebak dalam dosa yang akhirnya mengakibatkan kemurkaan Allah. Kedua ialah keluarga. Dalam bahagian ini, ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk keluarga Islam. Pegangan Islam ini perlulah dipupuk sejak anak masih kecil lagi agar dapat mendidik dan membendung mereka daripada terjebak dalam kemungkaran seperti gejala sosial dan kemurungan yang berlebihan. Ia juga dapat melindungi daripada gangguan anasir jahat seperti gangguan sihir. Akhir sekali, pengamalan zikir iaitu mengingati Allah setiap masa dapat menghasilkan keluarga yang saling menyokong antara satu sama lain. Ketiga ialah terhadap masyarakat. Menurut Dr. Yusuf Qardawi daripada penulisannya yang bertajuk Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Quran dan Sunnah, masyarakat Islam ialah masyarakat yang rabbani, insani, akhlaki dan masyarakat yang seimbang. Hal ini kerana dalam Islam itu sendiri telah mengajar dengan terperinci tentang bagaimana peranan adab hidup masyarakat. Oleh itu, berdasarkan hadis ini, pegangan yang mantap terhadap zikrullah akan membentuk masyarakat yang penuh dengan nilai murni dan adab berkati, di samping tiada masalah pergaduhan yang berpanjangan kerana diselesaikan dengan neraca Islam. Sekali ialah bahagian cadangan pemantapan yang juga terbahagi pada tiga pecahan yang sama. Untuk diri, sekiranya belum, perlulah mula menjadikan zikir, misalnya zikir dalam hadis ini iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dalam kehidupan dan dijadikan sebagai rutin untuk sentiasa mengingati Allah tidak kira masa. Bagi keluarga pula, ibu bapa perlulah bersama-sama dengan anak melakukan ibadah, misalnya solat berjemaah, maslhat bersama, riadah yang disertakan dengan tadabbur alam dan lain-lain selagi mematuhi syariat. Ibu bapa juga boleh menjadikan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam mendidik keluarga mereka mendekati Allah. Bagi masyarakat pula, perlulah dipertingkatkan lagi majlis-majlis seperti majlis agama, di samping melaksanakan juga pertandingan seperti hafazan, na'i cilik dan lain-lain lagi bagi melibatkan masyarakat dan meningkatkan suasana yang penuh keberkatan kerana dilakukan bagi mengingati Allah. Sebagai kesimpulan, pengamalan zikir dalam kehidupan adalah penting kerana ia menyucikan hati dan dengan mengamalkannya, ia dapat membuatkan kita sentiasa dan hanya bergantung kepada Allah sepenuhnya. Sekian sahaja daripada saya, Nurul Khadijah binti Azman. Assalamualaikum.